Hari ni kita datang untuk tukar kabel daripada cut out fuse TMB ke meter, incoming meter. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ni, okey. Dia dah pecah lah. Okey. Okey, pecah. So, kita akan tukar kepada tiga kabel lah. Kalau kita tengok dekat sini. Okey. Okey. Satu dah pecah. Yang kuning ni pun hampir-hampir lah dah nak pecah. So kita takut dia ada touching mana-mana. So kita tukar lah untuk ketiga-tiga ni. Okay. Size fuse 63M 63M. Okay. So hari ni kita akan pakai kabel size 16 square mm series kabel. Kita ada biru, kuning dan merah. Okey. Okey, ini size dia. Okey. 16 square mm series. Okey. So kita akan tunjuklah progress. Alhamdulillah, kita dah siap cabut dia punya outgoing, kabel outgoing daripada fuse ke incoming meter. Alhamdulillah, kerja-kerja kita dah settle. Kita dah tukar dia punya kabel yang baru. Okay. So, fasa biru, fasa kuning, fasa merah. Okey. Okey. Terbaik, kunci pun kita pasang balik ni. Kunci TMB. Haram ni sebenarnya sentuh. Tapi TMB report pun dia tak ada tindakan, so kita ambil lah. Kita cuba bantu customer. Okey. Alhamdulillah, job kita dah okey, terbaik. Untuk voltage kita dah ambil tadi. Untuk single fasa, setiap fasa tu 240, 243, 241. Untuk 3 fasa 420 dengan 418, 419. Okey. Terbaik. Job settle. So kita tengoklah dalam rumah function ke tak. Okey. Terbaik. Okey, terbaik. Job settle.